Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir nama Luqman Nur Hakim bin Sahidi, berasal daripada Melaka, kini menetap di Seremban. Sekarang berumur 29 tahun. Latar belakang pelajaran yang terakhir, Alhamdulillah, belajar di Darul Mustafa Tarim, Yaman, Hadramaut. Sekian. Okey, baik. Mula saya nak dengar bacaan dah. Naam, Ustaz. Ya, bacaan. Hafal kan? Alhamdulillah, cuma tak masyi lah. Tak apa. Surah Al-Jin ni, boleh? Boleh, insyaAllah, saya cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan kabiran wa syuhuda syadidan wa syuhuda wa syuhuba wa anna lamma wa anna kunna na'u wa anna kunna naq'udu khutaman minha maq'ida lis-sam' wa anna kunna naq'udu minha maqa'idu lis-sam' wa anna kunna maqa'ida lis-sam'. Nah, Ustaz baca yang mana Ustaz rasa confident? surah Jin mula-mula boleh, insya-Allah. Boleh. Oh, baca apa-apa boleh? Tak baca yang Okey. Allah Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Okey, baik. Alhamdulillah. Bacaan ada beberapa part yang perlu dibetulkan. Nah, marhaba. Ya, insya-Allah. Baik. Untuk hafazan, itu kita kena ulang lah. Nah. Mati orang kita. Betul. InsyaAllah. Baik. Okey. Ustaz Luqman di Darul Mustafa bila Ustaz? Tahun 2014 2014 hatta ila 2019. sebelum Covid lah. Marhaba. Balik sebelum Covid lagi. Naam. Tak sempat Covid kat sana. Naam. Covid kat sana best. Ah. Kalau tak ada PKP. Naam. Tak payah emas. Tak ada. Masya-Allah. Lama. Lakin lain tu kathir Ustaz. Okey. 2014 masya-Allah. Sebelum di Darul Mustafa? Sebelum di Darul Mustafa, saya sakan di pondok pakcik saya, Al-Fadhil Tuan Guru Haji Zulkifli Baitul Qura. Oh, Zulkifli Ismail. Naam, marhaba. Masya-Allah. Kelas alim ni kelas apa? Kelas alim ni, kalau di Darul Mustafa ni, kita punya universiti ni dia bukan universiti yang ada MQA. Jadi universiti ni dia universiti yang kira dari sudut tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Jadi berapa lama yang kita duduk di situ, itu dia punya mustawa, dia peringkat dia lah dari sudut pembelajaran alim dia. Naam. Jadi dia bukan degree, dia tak panggil degree. Naam, betul. Dia panggil peringkat alim dia panggil. Naam. Macam degree lah, kalau universiti kan degree, diploma macam tu lah. Sebab dia ada masuk universiti juga ni kan. Naam. Memang nama dia University of Darul Mustafa. Tapi dia punya tu cara dia bukan degree yang macam tu. Naam. Dia bukan ijazah. Tak dapat gelar ijazah. Dia orang tak dipanggil ijazah kat sana. Darul Mustafa tak ada gelaran ijazah sarjana muda semua tak ada. Dia tak gunakan sistem tu. Tapi alhamdulillah kalau untuk sekarang ni dia punya pembelajaran tu boleh terjemah bahasa lah. Maknanya kalau tahun tu dia boleh terjemah degree, master ke. Nah. Kalau tengok atas ni, tinggi juga untuk tazkirah. Masya-Allah. Masa dekat statement tu ada apa-apa yang Ustaz
ditanya ke Dapat markah perfect. Markah perfect. dia tak tahu apa. Mungkin sebab diorang bagi rahmat kat saya kan. Jadi dia bagi tajuk yang senang untuk nak cerita tentang tazkirah. Saya cerita tentang Mahabbatur Rasul. Naam. Ustaz Rahman, Marhaba. kenapa Ustaz buat keputusan untuk datang audition Muallim Muda ni Ustaz? Ustaz tengok TV dah tak? Saya tak di rumah pun tak ada TV. Kenapa Ustaz pilih buat keputusan bertolak dari rumah, isi orang datang hari ni? Kenapa? Okey. Pertama sekali Ustaz, saya alhamdulillah saya ada zawiyah, saya ada majlis ta'lim. Dulu waktu saya balik Malaysia, banyak orang kata dengan saya kalau entah masyhur ni akan merosakkan entah. Tapi saya belajar daripada senior saya, Al-Fadhil Sayyidil Habib Ali Al-Hamid, yang kita kenal kan. Jadi bila saya tengok kemasyhuran pada dia, satu alat yang sangat baik. Pisau pada tangan seorang pembunuh akan mendatangkan mudarat. Tetapi as-sikin fi sahibul matbah bayatbahu syai'. Pisau pada tangan seorang pemasak akan menghasilkan makanan yang sedap. Jadi sebab tu saya rasa tak salah kalau manfaatkan benda ni untuk asbab majlis taklim saya. Sebab saya ada cita-cita yang besar. Saya nak buka majlis besar. Alhamdulillah Ustaz, saya datang di Negeri Sembilan dalam keadaan seorang, tak ada siapa-siapa, tak ada pengaruh. Bermula daripada kelas dekat kedai makan, buat kelas kuliah duha daripada 10 orang, 20 orang, 30 orang, hari ini ada 150 orang pelajar, alhamdulillah. Jadi saya nak usaha untuk lebih besarkan lagi. Jadi itu saya fikir kalau kita ada perkenalan, maknanya orang kenal kita, boleh jadi asbab lebih mudah untuk kita nak besarkan madrasah kita. Itu saya punya faham. Ustaz tak risau ke maksud Astro ni nanti kejap lagi dah suruh Ustaz penampilan yang berbeza. Selagi mana dia tak al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Selagi dia tak melanggar batasan Islam, saya musta'id lah, sedia insya-Allah. Sebab Islam yang paling tinggi kan. Maknanya Ustaz bersedia lah untuk tidak berjubah. InsyaAllah Banu Jarib saya akan cuba insyaAllah. Naam, saya akan cuba insyaAllah. Atas dasar sebab yang dibenarkan, saya insyaAllah musta'id, sedia. Sebab Ustaz bila program di TV ni, maknanya itulah beberapa, sebab penonton kita ramai. Naam. Berjutaan penonton, jadi macam-macam latar belakangnya. Jadi kalau Ustaz memang bersiap sedia minda dan fizikal, alhamdulillah wassalam Ustaz kan? InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Ustaz saya kalau kita dengar sikit tazkirah. Itulah, cumanya kita tak nak tazkirah yang senang. Tadi tu dia kata senang. Dia rahmat. Jadi ada gangster nak berubah. Macam mana Ustaz? Tanya Ustaz. Kita nak Ustaz bagi tazkirah. Sampaikan kepada gangster tu dah nak berubah dah. Kan? Tapi macam mana nak bawa dia supaya ke tempat yang betul insya-Allah. Kira kami lah gangster-gangster. Okey, baik insya-Allah. Okey. Sila Ustaz, fadhal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama sekali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berburuk sangka dan Allah tidak pernah menghukumi kita. Sehingga kan Allah telah sebut di dalam hadis qudsi dengan menyatakan ana inda dhanni 'abdi bi falyazunnu bima syaa. Sesungguhnya aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Falyazunnu bima syaa. Maka sangkalah sesuatu kepada aku dengan sangka yang baik. Seseorang yang mukhalafah, seseorang gangster, seorang yang berbuat perkara maksiat, tetapi seandainya dia mencuba dirinya dan bersangka baik kepada Allah, fa'alaihil fursah, maka Allah akan sediakan peluang kepada dia. Abdul Rahman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, seorang gatil, pembunuh yang tegar. Tetapi kerana Sayyidina Umar Al-Khattab mempunyai zon yang tinggi kepada Allah, fayughayyirullah fi hayati, Allah telah tukar kehidupan Sayyidina Umar sehinggakan daripada seburuk manusia menjadi fa-ahsanan nas, sebaik-baik manusia, waradallahu alaihil jannah, dan Allah redha kepada dia untuk masuk ke dalam syurga. Maka sebab itu ahbab, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala telah ingatkan kepada kita, Allah Ta'ala telah pesan kepada kita dengan pelbagai Al-Quran, dengan pelbagai hujah.
bahawasanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri peluang yang besar kepada orang yang datang kepada Allah. Wala ta'akhir fafirru ilallah. Jangan kamu tangguh, maka teruslah berjalan menuju kepada Allah. Apa kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Sulukul Murid? Kata beliau, la yata'akhir, jangan kamu tunggu. Walaupun kamu maksiat, walaupun esok akan datangnya kiamat, tetapi natijah dia adalah kamu usaha pada hari ini dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan kepada kamu. Moga-moga kita berharap kepada Allah Taala berikan kebaikan di atas usaha kita untuk semakin dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Insaf saya. Wah. Tak jadi istirahat. Tak jadi dah. Baru nak cerita-cerita. Dia ada macam sistem tahu.